Nama aku Farah Azman. Umur aku 34 tahun. Dan sehinggalah petang itu, aku ingat aku tahu setakat mana aku boleh telan segala penghinaan demi menjaga air muka keluarga. Sehinggalah aku melangkah ke ruang belakang sebuah restoran keluarga di Shah Alam. Sambil memegang selungguk pinggan kertas di sebelah tangan dan pemetik api untuk lilin hari jadi anak aku di tangan yang lain. Dan aku nampak kek hari jadinya terbalik di dalam tong sampah. Krem icing merah jambu comot pada plastik sampah hitam. Rama-rama gula kecil yang dia pilih sendiri patah dua. Namanya, yang ditulis kemas dengan icing putih. Bercampur gaul dengan sisa sebut kopi dan tisu kotor macam tak ada harga diri langsung. Di belakang aku, suasana bilik tu bertukar sunyi. Kesunyian pelik yang terjadi bila orang tahu sesuatu yang kejam baru sahaja berlaku. Tapi dorang cuma tunggu nak tengok siapa yang cukup berani untuk bersuara dulu. Abang kandung aku, Farhan, bersandar di kaunter dengan senyuman sinis yang langsung tak nampak rasa bersalah. Bila aku tanya apa dah jadi, dia gelak dan cakap, sejujurnya, budak tu tak berbaloi pun nak membazir kek. Anak perempuan aku, Hana, berdiri di sebelah aku dengan baju gaun hari jadi birunya, masih pakai mahkota kertas. Merenung ke arah tong sampah tu macam dia cuba faham macam mana kek boleh hilang sebelum sempat sesiapa nyanyi lagu untuknya. Aku tak menjerit. Aku tak baling pinggan. Aku terus dukung dia. Aku rasa tangan kecilnya peluk kuat leher aku. Dan aku berjalan keluar masa semua orang tengah memandang. Pagi esoknya, mak aku, Mak Rosnah, call aku sambil menangis terisak-isak. Tolonglah call pihak hotel, rayunya. Dorang nak batal majlis kahwin abang kau. Aku pandang anak aku yang tengah tidur di atas sofa. Mahkota kertasnya berlipat elok di sebelahnya. Dan aku jawab, nampak gayanya tu masalah dia. Lepas tu aku terus letak telefon. Sebelum aku cerita apa yang Farhan cakap lepas tu dan apa yang jadi lepas aku tolak untuk selamatkan majlis dia. Beritahu aku, pukul berapa korang tengok video ni? Korang tengah tengok dari negeri mana? Macam mana cuaca kat sana sekarang? Hujan atau panas? Sama tak dengan mood korang hari ni? Aku rasa nak tahu sejauh mana kisah ni akan sampai. Bagi kebanyakan orang, kek hari jadi tu cuma tepung, gula, icing dan lilin. Bagi anak aku, Hana, kek tu adalah bukti yang diri dia dihargai. Dia dah 3 minggu asyik bercakap pasal kek tu. Tiap-tiap malam sebelum tidur, dia tanya aku sama ada rama-rama tu cukup warna ungu ketak. Tulisan nama dia lawa ketak. Orang akan tepuk tangan kebila dia tiup lilin nanti. Umur dia genap 8 tahun. Dan sebab kewangan aku agak semput tahun tu, aku simpan duit sikit-sikit untuk buat majlis terasa istimewa. Aku bukan nak menunjuk-nunjuk kat sesiapa. Aku bukan nak bersaing dengan sesiapa. Aku cuma nak anak aku ada satu petang di mana dia rasa dia dipilih dan disayangi. Sebab itulah pandangan kek dalam tong sampah tu buat sesuatu pada diri aku yang aku sendiri susah nak jelaskan sampai sekarang. Ia bukan sekadar pasal kek tu. Ia tentang macam mana keluarga aku kaku membeku. Tentang macam mana tak ada seorang pun yang terus tunduk ambil kotak tu atau beritahu Hana yang tu bukan salah dia. Tentang macam mana abang aku, Farhan, tengok hari jadi anak aku yang dah hancur dan berlagak macam dia baru lepas buat benda yang bijak. Mak aku berdiri dekat meja manisan sambil tekuk mulut dengan sebelah tangan. Tapi dia langsung tak tegur Farhan. Dia tak tarik Hana ke dalam pelukannya. Dia cuma pandang aku macam merayu dalam diam supaya aku tak buat kecoh. Supaya jaga air muka keluarga. Itu memang sentiasa jadi tugas aku dalam keluarga ni. Untuk jaga ketenteraman, telan segala hinaan. Tutup cacat celah.
dan berlakon macam semuanya okey. Farhan memang sentiasa jadi anak emas, anak lelaki kesayangan. Masa kitorang kecil, kalau dia pecahkan barang, aku disuruh bersabar sebab budak lelaki memang kasar. Kalau dia gagal periksa, alasannya dia banyak tekanan. Kalau dia lupa hari ibu, alasannya dia sibuk. Kalau aku buat silap sikit atau tak sempurna, aku dilabel drama, sensitif atau menyusahkan. Lepas aku bercerai. Bila aku pindah ke apartmen yang lebih kecil dan mula bina balik hidup aku sebagai perancang majlis. Mak aku pesan jangan bebankan keluarga dengan masalah aku. Jangan malukan keluarga dengan status janda. Tapi bila Farhan bertunang dengan Izzati dan mula sedar yang majlis kahwin perlukan banyak duit lebih dari sekadar nak tunjuk hebat, tiba-tiba semua orang harapkan aku tolong. Aku rekomen Dendo Catering. Aku tolong semak kontrak dewan dia. Aku dah ingatkan dia yang pihak hotel perlukan bayaran akhir 2 minggu sebelum majlis. Aku siap guna kabel kenalan profesional aku untuk dapatkan harga diskaun untuk ballroom mewah tu sebab walaupun apa yang dah jadi. Aku masih percaya keluarga patut sentiasa ada untuk keluarga. Tu sebelum dia buang kek anak aku. Tu sebelum dia pandang muka Hana dan rasa kesedihan budak tu satu benda yang kelakar. Lepas kitorang keluar dari restoran tu, Hana tak menangis pada mulanya. Tu yang buat aku lagi luluh. Dia duduk kat kerusi belakang sambil pegang mahkota kertas tu dengan kedua-dua belah tangan. Pandang keluar tingkap macam dia cuba jadi lebih dewasa dari usianya. Separuh jalan nak balik rumah, dia berbisik. Paklong Farhan buang kek tu sebab Hana ada buat salah kek. Aku terpaksa berhentikan kereta kat tepi jalan. Aku pusing ke belakang dan beritahu dia sejelas yang mungkin. Tak. Sayang. Hana tak buat salah apa-apa pun. Kadang-kadang orang dewasa buat perangai buruk sebab dorang ada benda hodoh dalam diri dorang. Dan dorang cuba lemparkan benda hodoh tu kat orang lain. Bibir dia terketar-ketar masa tu dan akhirnya dia menangis. Aku panjat ke tempat duduk belakang dan peluk dia kuat-kuat masa kereta lain lalu lalang kat luar. Dan aku janji dengan dia kitorang akan tempah kek lain, kek yang lebih sedap. Kek yang tak ada siapa boleh sentuh melainkan dia yang suruh. Tapi sepanjang masa tu, satu pemikiran yang dingin dan senyap mula terbentuk dalam diri aku. Aku dah bertahun-tahun lindungi Farhan dari akibat perbuatan dia sendiri. Dan sebagai balasan, dia layan anak aku macam sampah. Malam tu, lepas Hana tertidur, skrin telefon aku menyala dengan mesej WhatsApp dari Farhan. Dia tulis, Luke. Aku minta maaf kalau kau emosi sangat pasal kek tu. Stres majlis kahwin ni tengah bunuh aku. Dah li, lupakan je. Aku tenung ayat tu sampai pandangan aku kabur. Dia bukan minta maaf sebab lukakan hati Hana. Dia minta maaf sebab aku melenting. Dia bukan minta ampun. Dia cuma arahkan aku untuk reset balik sistem keluarga supaya dia boleh terus jadi pusat perhatian. Seminit lepas tu, satu lagi mesej masuk. Lagi satu, mak cakap orang dewan mungkin akan call kau esok. Tolong jangan buat hal pelik-pelik. Aku hampir tergelak sebab rupanya yang pelik tu bukan lelaki dewasa buang kek hari jadi budak. Yang pelik tu adalah aku yang tak nak berlakon macam benda tu tak pernah berlaku. Pagi esoknya, mak aku call sebelum pukul 8. Suara dia bergetar dan panik. Farah. Tolong dengar cakap mak. Pihak dewan cakap bayaran akhir Farhan tak lepas. Dorang perlukan pengesahan dari kau sebab nama kau berkait dengan tempahan tu. Aku terus duduk tegak. Nama Farah apa? Mak mula menangis lagi kuat. Dia cakap kau tahu. Dia cakap kau tolong uruskan akaun majlis tu.
Tolonglah, nak. Kau call je dorang. Kalau dorang batal, semua orang akan salahkan kau. Ha, itu dia. Bukan semua orang akan salahkan Farhan sebab gagal bayar. Bukan semua orang akan salahkan dia sebab menipu. Semua orang akan salahkan aku. Aku beritahu Mak, tak. Mak tarik nafas terkejut macam aku baru je tanpa dia. Farah, ni majlis kahwin abang kau. Jangan malukan keluarga kita. Aku pandang ke arah ruang tamu di mana barang perhiasan hari jadi Hana masih berlipat dalam beg plastik sebab aku tak sampai hati nak buang. Dan semalam adalah hari jadi anak Farah. Aku cakap, dia dah buat pilihan dia. Sekarang Farah buat pilihan Farah. Aku letak telefon, tapi tangan aku menggigil. Kemudian notifikasi email aku berbunyi. Tajuk email tu tertulis, notis akhir mengenai tempahan majlis perkahwinan Farhan ke Izzati. Dan di bawahnya dalam huruf tebal, ada ayat yang buat perut aku rasa bergelodak. Tanda tangan penjamin diperlukan. Aku buka email tu 2 kali sebab kali pertama otak aku tolak untuk terima apa yang mata aku tengah baca. Pihak hotel bukan sekadar minta aku tolong. Mengikut rekod dorang. Akaun perniagaan aku dah digunakan untuk jamin tempahan majlis kahwin Farhan dan Izzati. Nama syarikat aku, Farah Azman Idins, disenaraikan sebagai pihak penyelaras majlis. Nombor pejabat lama aku pun ada. Email aku diletakkan sebagai kenalan kedua. Dan yang paling teruk, ada salinan borang yang dari jauh nampak macam ada tanda tangan aku kat atas tu. Itu bukan tanda tangan aku. Memang nampak hampir sama sampai buat perut aku memulas, tapi cukup salah untuk buat aku mengamuk. Garisannya terlalu tajam. Lengkungan pada huruf depannya terlalu keras. Nama akhir tu ditulis laju macam orang tu tiru dalam keadaan rimas. Aku tahu terus apa yang dah jadi. Farhan dah ambil dokumen sampil yang aku hantar kat dia beberapa bulan lepas. Dokumen yang aku dah konteng supaya dia faham terma-terma dewan. Dan dia pandai-pandai buat keputusan yang nasihat aku tu sama dengan keizinan aku. Atau lebih teruk. Dia tahu betul-betul apa yang dia buat dan anggap aku akan bersihkan masalah dia sebelum ada siapa-siapa perasan. Aku call pihak hotel dan minta nak cakap dengan Puan Elina, pengurus acara yang aku pernah berurusan sebelum ni. Suara dia dengar lega sangat bila dengar suara aku, yang bermaksud Farhan dah buat hal dengan dorang. Farah, I lega you call, katanya. Kitorang cuba nak sahkan sama ada syarikat you masih bertindak sebagai penjamin untuk baki bayaran ni. Tekak aku rasa kering. Syarikat saya tak pernah jamin apa-apa. Saya rekomen dewan tu. Semak kontrak dorang sebagai pertolongan dan kenalkan dorang kat pejabat sales you. Itu je. Ada jeda sekejap, bunyi kertas diselak. Borang yang kitorang ada ni kata sebaliknya. Kalau macam tu borang tu palsu, kata aku. Suara aku tenang, tapi jantung aku berdegup kencang. Puan Elina terus berlembut. Dia dah kenal aku bertahun-tahun. Dia tahu aku ni sangat teliti, malah kadang-kadang terlampau teliti dengan kontrak. Hantar surat rasmi kat saya, katanya. Kalau tanda tangan you digunakan tanpa kebenaran, kitorang boleh keluarkan syarikat you dari senarai penjamin tempahan. Tapi sebaik je kitorang buat macam tu. Pasangan pengantin kena bayar penuh baki tertunggak sebelum pukul 5 petang ni atau ballroom tu akan dilepaskan. Aku tengok jam. Pukul-pukul 9.12 pagi. Farhan ada kurang dari 8 jam untuk selesaikan masalah yang dia cipta sendiri. Dan untuk kali ni, nama aku takkan jadi tali untuk dia panjat selamatkan diri. Sebelum sempat aku karang email rasmi tu,
Telefon aku bertalu-talu masuk mesej. Mak aku call 3 kali. Farhan call 2 kali. Seorang makcik yang aku jarang bersembang mesej. Mak kau cakap kau nak hancurkan majlis kahwin abang kau. Betul ke? Lepas tu masuk lagi satu mesej dari Farhan. Jangan pandai-pandai cakap dengan hotel selagi kau tak bincang dengan aku. Aku baca ayat tu pelan-pelan. Tak ada perkataan tolong. Tak ada aku minta maaf. Tak ada aku guna nama kau dan aku nak jelaskan. Hanya satu arahan. Farah yang dulu pasti dah panik. Farah yang dulu pasti akan call dia balik dengan segala alasan. Dan mungkin akan cuba bincang pelan ansuran bayaran dengan Puan Elina supaya majlis tu boleh diteruskan. Dan semua orang boleh terus berlakon kononnya Farhan cuma nasib tak baik, bukannya tak bertanggungjawab. Tapi pagi tu, Hana masuk ke dapur, sambil gosok-gosok matanya, dia tengok muka aku dan tanya, "Paklong Farhan marah ibu sebab Hana ke?" Soalan tu terus kerat segala tabiat lama aku. Aku tutup laptop, melutut depan dia, dan pegang kedua-dua belah tangan dia. "Tak," aku cakap. Dia marah sebab ibu tak benarkan dia sakiti kita dan kemudian pergunakan kita. Dia angguk, tapi aku boleh nampak dia cuba pikul rasa bersalah yang tak sepatutnya dia tanggung. Masa itulah aku tahu aku tak boleh berlembut lagi. Bukan kali ni. Aku hantar email rasmi kepada Puan Elina menyatakan yang aku tidak pernah menandatangani. Memberi kebenaran, menjamin, menyelaras, membiayai. Atau menerima sebarang tanggungan untuk majlis kahwin Farhan. Aku sertakan salinan tanda tangan sebenar aku dari kontrak-kontrak lepas. Email asal di mana aku cuma kenalkan Farhan atas kapasiti peribadi keluarga. Dan kenyataan jelas bahawa sebarang penggunaan nama syarikat aku mesti digugurkan serta-merta. Jari aku tergantung atas butang hantar agak lama. Rasanya macam terlampau drastik, muktamad dan hampir kejam. Kemudian aku teringat muka Hana merenungkik dia dalam tong sampah. Aku terus tekan butang hantar. 5 minit kemudian, Puan Elina balas, "Diterima. Kami akan teruskan tindakan sewajarnya." Itu saja. Tak ada peti, tak ada jeritan, cuma sempadan profesional yang ditulis hitam putih. Farhan call lagi. Kali ni aku angkat. Dia tak ada bagi salam pun. Dia terus sergah, "Kau buat apa ni?" Aku bersandar kat kaunter dapur. Aku beritahu perkara sebenar. Dia gelak sinis yang tajam. "Maksud kau mengamuk sebab sebiji kek dan sekarang kau nak hancurkan majlis kahwin aku?" "Tak," aku jawab, "kau guna nama syarikat aku tanpa kebenaran dan aku suruh dorang keluarkan nama aku." Dia terdiam setengah saat, cukup lama untuk aku dengar ada rasa takut di sebalik kemarahan dia. Lepas tu dia mula menengking. "Kau patutnya tolong. Itulah sebabnya aku suruh kau tengokkan kontrak tu." "Tengokkan kontrak tak bermaksud aku jadi penjamin kewangan kau." "Oh, tolonglah," katanya, "kau kan selalu selesaikan masalah. Jangan nak berlagak suci sekarang." Ayat dia tu beritahu aku lebih banyak dari mana-mana permohonan maaf. Dia bukan secara tak sengaja harapkan bantuan aku. Dia memang dah bina keseluruhan pelannya atas dasar untuk pergunakan aku. Lepas tu dia sebut satu benda yang mengubah segalanya. "Kalau kau tak call Elina dan letak balik nama kau kad akaun tu, aku akan canang kad semua orang yang kau jelis sebab Izzati dapat majlis kahwin besar yang kau tak pernah dapat." Untuk seketika, aku terkedu sampai tak terkata. Penceraian aku adalah salah satu fasa paling sakit dalam hidup aku. Dan dia tahu benda tu.
Dia tahu betapa teruknya aku berjuang untuk bagi Hana kehidupan yang stabil lepas ayah dia pergi. Dia tahu Kak Manan nak tekan supaya aku rasa sakit. Tapi bukannya patah semangat, ada sesuatu dalam diri aku jadi makin nekat. Aku cakap, Farhan, semalam kau buang kek hari jadi anak aku. Hari ni kau ugut aku sebab aku tak nak kadir penipuan kau. Teruskan bercakap. Sebab tiap patah perkataan kau buat keputusan aku jadi lebih mudah. Dia mencarut perlahan. Kau pilih perasaan budak kecil berbanding masa depan abang kau sendiri. Aku toleh pandang Hana, yang tengah duduk kat meja lukis ramah-ramah atas pinggan kertas kosong. Ya, aku cakap, bila-bila masa sahaja. Lepas tu aku terus matikan panggilan. Menjelang tengah hari, grup WhatsApp keluarga dah bertukar jadi mahkamah di mana aku adalah tertuduh dan satu-satunya orang yang tak dijemput untuk membela diri. Farhan tulis, Farah tak nak tolong sebab dia nak raih perhatian. Mak aku tulis, tolonglah semua, doakan hati dia lembut sikit. Tolonglah jaga air muka kita. Seorang sepupu tanya, apa dah jadi? Farhan balas, dia marah pasal pencuci mulut. Tu je halnya. Pencuci mulut? Macam tu je dia panggil penghinaan terhadap anak aku. Aku tak balas apa-apa. Aku screenshot semuanya. Aku simpan Dawes Note. Aku print email pihak Dewan. Bukan sebab aku nak hancurkan dia. Tapi sebab aku dah belajar sesuatu dari bertahun-tahun jadi penyelamat keluarga. Bila orang yang rasa diri dorang berkuasa ni hilang kawalan, dorang akan putar belik cerita dengan cepat. Dan kali ni, aku takkan biarkan Farhan putar belik cerita aku. Tepat pukul 3.47 petang, Farhan muncul depan apartmen aku. Aku nampak dia dari lubang interpintu, mundar-mandir kat koridor pakai kemeja renyuk. Telefon lekat kat telinga, muka merah padam sebab panik. Kat belakang dia berdiri mak aku pegang tisu macam tengah tunggu masan nak pergi kenduri arwah. Aku tak buka pintu sampailah aku suruh Hana masuk bilik dia pakai hadifon dan tengok kartun. Bila aku akhirnya buka kunci, Farhan terus tolak pintu macam dia berhak nak masuk macam tu je. Aku melangkah ke muka pintu dan hadang laluan dia. Perbuatan aku tu pun dah cukup buat dia rasa terhina. Kita kena bincang, katanya. Tak, aku balas. Kau yang kena bercakap. Aku yang akan buat keputusan sama ada kau layak untuk masa aku atau tak. Mak aku tersentak. Rahang Farhan menegang. Kau serius ke ni? Sangat serius. Dia jengah melepasi bahu aku ke dalam apartmen. Mungkin cari Hana. Mungkin cari bukti yang aku ni lemah kalau kat rumah. Aku alih badan sikit supaya dia tak nampak ke dalam. Cakap apa yang kau nak cakap. Dia mulakan dengan jersi lakonan. Farah, aku minta maaf pasal kek tu. Yelah, aku tak patut cakap macam tu. Tapi kau kena faham aku tengah tertekan gila. Majlis lagi 3 hari. Keluarga Izzati asyik tanya macam-macam. Hotel ugut nak lepaskan ballroom tu. Ni bukan masanya nak hukum aku. Mak aku mengangguk laju, terdesak nak jadikan ucapan dia tu sebagai penyelesaian. Tengok tu, nak, abang kau dah minta maaf. Aku pandang Mak. Dia minta maaf sebab pihak Dewan bagi dia deadline. Farhan angkat tangan. Habis tu kau nak apa dari aku? Kau nak aku melutut kek? Benda tu kek je pun. Ha, tu dia keluar lagi. Kebenaran di sebalik lakonan. Aku rasa muka aku terus jadi tenang. Ketenangan jenis yang menakutkan aku sendiri sebab ia bermaksud aku dah tak kisah pun kalau dia tak faham.
Beritahu aku kenapa kau buang kek tu, aku tanya. Mata dia menjeling ke arah Mark. Kek tu menyemak. Menyemak kat mana? Kat meja katering manisan untuk majlis hari jadi anak aku. Dia mendengus. Tu sepatutnya jadi makan tengah hari keluarga juga. Mak ayah Izzati ada kat situ. Kitorang tengah bincang hal hantaran dan pelamin, dan kau buat seluruh petang tu pasal Hana. Aku tenung dia. Mak aku tunduk pandang lantai. Itu rupanya kepingan cerita yang hilang. Dia bukan buang kek tu sebab rosak atau salah tempat. Dia buang sebab hari jadi Hana dah ganggu spotlight majlis kahwin yang dia rasa patut jadi milik dia seorang. Memang hari jadi dia, aku cakap. Untuk 2 jam. Ya, petang tu memang untuk dia. Farhan pusingkan bola matanya. Umur dia 8 tahun. Dia akan lupa pun minggu depan kalau kau tak jadikan benda ni satu trauma. Aku rasa perkataan tu menikam, tapi tak cukup kuat untuk jatuhkan aku. Ia buat watak sebenar dia makin jelas. Kau tengok kegembiraan seorang budak dan kau nampak tu sebagai satu persaingan. Muka dia bertukar tegang. Jangan nak putar belit cerita. Aku tak payah putar belit. Kau sendiri dah terangkan dengan cukup sempurna. Mak aku cuba capai lengan aku, tapi aku undur setapak. Farah, tolonglah. Mak tahu dia salah. Tapi jangan biarkan satu kesilapan hancurkan hidup dia. Jangan malukan keluarga kita. Aku hampir tergelak. Satu kesilapan. Tanda tangan palsu, bil dewan tak bayar, ugutan, fitnah kat grup WhatsApp, kek dalam tong sampah, hina anak aku. Entah macam mana, bila Farhan sakiti orang lain. Segala tindakan dia dikurangkan jadi satu kesilapan. Bila aku tetapkan sempadan, ia tiba-tiba jadi satu pendehakaan seumur hidup. Mak, aku cakap perlahan. Bila dia buang kek Hana, Mak berdiri je kat situ. Bila dia hina cucu Mak tu, Mak berdiri je. Bila dia guna nama syarikat Farah, Mak call Farah suruh tolong Kadir. Mak sedar tak apa yang Mak tengah suruh Farah ajar kat anak Farah? Mata Mak berkaca. Mak cuma minta kau selamatkan maruah keluarga. Tak, aku balas. Mak sebenarnya minta Farah untuk terus senangkan hati anak lelaki Mak. Farhan melangkah lebih dekat. Dah letu. Call Elina. Beritahu dia isu tanda tangan tu cuma salah faham. Letak nama syarikat kau. Balik dalam akaun tu sampai hari Isnin. Nanti aku bayar kau balik lepas honeymoon. Aku kelip mata. Kau nak aku gadaikan perniagaan aku, rekod kewangan aku, dan reputasi aku semata-mata supaya kau boleh dapat ballroom hotel yang kau tak bayar? Kau melebih-lebihkan hal ni padahal ia memang jauh lebih teruk dari apa yang kau sanggup mengaku. Dia rendahkan suara dia. Kau berhutang dengan aku. Benda tu lagi buat aku terkejut berbanding kemarahan dia tadi. Hutang apa? Hutang sebab aku ni abang kau. Untuk semua tahun yang Mak terpaksa risau pasal kau lepas kau. Menjanda. Untuk semua masa yang keluarga ni kena tada telinga dengan masalah kau. Mak aku berbisik, Farhan, sudah. Tapi dia dah terlajak jauh. Kau berlagak macam Hana tu seorang je budak kat dunia ni. Dia kena belajar yang dia tu tak adalah istimewa sangat. Koridor tu terus senyap sunyi. Dia sendiri nampak macam baru perasan yang dia dah terlepas cakap benda yang patutnya dia simpan dalam hati. Aku buka pintu tu lebih luas, bukan untuk bagi dia masuk, tapi untuk tunjukkan jalan keluar. Berambus. Dia gelak sinis.
Jadi macam tu je lah. Kau pilih budak tu lebih dari kitorang. Aku pandang tepat ke mata dia. Tak wujud istilah kitorang kalau ia perlukan aku untuk korbankan anak aku. Dia tunjuk jari kat aku. Kalau macam tu, jangan datang majlis aku. Aku memang tak berniat pun nak datang majlis kenduri yang dibina atas penipuan dan kekejaman. Muka dia berkerut marah. Kau akan menyesal. Aku giling kepala. Tak, Farhan. Untuk pertama kalinya, aku rasa aku takkan menyesal. Dia pusing dan berjalan pergi, menarik mak aku ikut sekali. Tapi sebelum pintu lift tertutup, dia menjerit, bila majlis kahwin ini batal, semua orang akan tahu puncanya adalah kau. Aku tutup pintu, kunci. Dan berdiri kat situ sambil bersandar kat pintu sampai nafas aku kembali teratur. Beberapa minit lepas tu, Hana keluar dari bilik dia. Hadifon tu tergantung kat leher dia. Aku tak tahu berapa banyak yang dia dah dengar. Dia berjalan ke arah aku dan selitkan tangan kecil dia dalam tangan aku. Ibu, dia tanya lembut. Hana ni istimewa ke? Aku terus melutut cepat-cepat sampai lutut aku terhentak ke lantai. Ya, aku cakap, sambil tarik dia ke dalam pelukan. Hana sangat istimewa. Bukan sebab Hana lebih baik dari orang lain. Tapi sebab setiap kanak-kanak berhak disayangi, dilindungi dan diraikan. Dia perlu aku kuat-kuat. Skim saatnya kemarahan aku bertukar jadi sesuatu yang lebih bersih. Aku dah tak nak balas dendam dengan cara yang orang biasa bayangkan, menjerit, hancurkan barang, buat orang menderita semata-mata nak bagi derita. Aku nak kebenaran. Aku nak balasan setimpal. Aku nak anak aku tengok yang bila ada orang cuba buat kita rasa kecil. Kita tak patut tunduk semata-mata untuk jaga hati dorang. Kita kena berdiri tegak walaupun lutut kita menggigil. Dan lutut aku memang menggigil, tapi aku masih berdiri tegak. 24 jam seterusnya dipenuhi dengan drama buruk. Macam mana tekanan keluarga boleh jadi sangat toksik bila ia berselindung di sebalik nama keprihatinan. Makcik aku hantar dasnut, cakap hal kenduri memang banyak dugaan syaitan dan aku patut mengalah. Seorang sepupu cakap Farhan memang dari dulu tak matang. Seolah-olah tak matang di usia 36 tahun tu satu penyakit genetik. Mak aku mesej, tolong jangan suruh mak pilih antara anak-anak mak. Aku type balik, mak dah pun buat pilihan. Farah J yang baru perasan. Lepas tu aku senyapkan telefon dan buat lempeng dengan Hana. Dia nak coklat cip bentuk muka senyum. Dan selama 20 minit, dunia ni cuma ada adunan tepung, sirap dan gelak tawa dia. Lebih kurang waktu tengah hari, tunang Farhan, Izzati call aku. Aku hampir-hampir tak nak angkat. Dia selalu bersopan santun, tapi agak menjaga jarak. Jenis wanita yang senyum je masa makan malam keluarga dan lebih banyak memerhati dari bercakap. Bila aku angkat, suara dia perlahan. Farah, boleh I tanya you sesuatu secara berterus terang? Aku tarik nafas. Boleh. Farhan ada guna nama perniagaan you tanpa kebenaran ke? Ya. Dia hela nafas perlahan. Dan dia ada buang kek hari jadi Hana ke? Ya. Jeda lagi. Apa sebenarnya yang dia cakap? Aku perlahankan suara dan ulang balik ayat abang aku. Izzati senyap untuk beberapa saat. Lepas tu dia cakap. Dia beritahu I kek tu memang dah rosak dan you salahkan dia sebab you sebenarnya stres pasal majlis kahwin ni. Dah agak dah. Izzati. I ada email dari pengurus dewan dan screenshot dari grup WhatsApp keluarga. I tak berniat nak heret you dalam hal ni,
Tapi you berhak tahu apa yang dia dah wujudkan. Suara dia bergetar. Tolong hantarkan kad I. Hantar screenshot tu rasa macam melampaui batas. Tapi lepas tu aku tanya diri sendiri. Siapa yang lukis batas tu dan siapa yang dapat untung daripadanya? Farhan dah menipu dia. Berdiam diri bukanlah satu kebaikan. Ia cuma perlindungan untuk orang yang salah. Jadi, aku hantar semuanya pada Izzati. Email pihak Dewan, pengesahan Puan Elina, mesej WhatsApp Farhan suruh aku jangan buat pelik, ugutan dia pasal penceraian aku. Dan screenshot di mana dia panggil drama Hari Jadi Hana sebagai isu pencuci mulut. Aku tak tambah apa-apa komen. Kebenaran tu dah cukup hodoh. Sejam lepas tu, keadaan kad grup WhatsApp keluarga berubah. Kakak Izzati tulis, kenapa nama syarikat Farah ada kad kontrak tempahan Dewan kalau dia tak setuju? Semua orang diam. Lepas tu ayah Izzati tulis, kami diberitahu Farah tolong uruskan deposit bayaran sebagai budi bicara profesional. Mak aku cepat-cepat balas, ini hal peribadi keluarga kitorang, nak bincang kat luar. Izzati membalas, ia jadi hal keluarga saya bila Farhan tipu kami pasal hotel tu. Aku tenung mesej tu lama-lama. Dah bertahun-tahun aku tolak dinding ni sorang-sorang. Tiba-tiba, ada orang tolong tolak dari sebelah sana. Farhan call aku 15 kali. Aku tak angkat. Dia WhatsApp, kau tak ada hak nak hantar apa-apa kat Izzati. Aku balas, kau tak ada hak nak guna nama aku. Dia tulis, kau hancurkan hubungan aku. Aku tulis, tak, aku menolak untuk tolong kau suruh apa yang kau dah buat. Lepas tu aku block dia untuk sepanjang hari tu. Petang tu, aku buat majlis hari jadi ganti untuk hanakat apartmen kitorang. Kecil-kecilan je. Kawan baik aku Suraya datang bawa sepanduk buatan sendiri. 2 orang kawan sekelas Hana bawa beg hadiah berkilau. Jiran pakcik sebelah rumah kitorang bawa kuih muih dan buat-buat tak nampak bila aku menangis masa nyanyi lagu Selamat Hari Jadi. Kek tu lebih kecil dari yang pertama, tapi sempurna. Perisa vanila, inti strawberry, rama-rama ungu dan nama Hana terukir cantik kat atasnya. Sebelum kitorang pasang lilin, Hana sentuh lengan aku dan berbisik. Boleh kita tangkap gambar dulu? Mana tahu kan? Hati aku retak. Mana tahu? Skim apa yang Farhan dah ajar pada dia? Rasa takut yang kegembiraan boleh dirampas tanpa amaran. Aku melutut kat sebelah dia dan cakap, boleh sayang, tapi tak ada siapa pun yang berani buang kek ni. Selepas dia tiup lilin, dia nampak lebih gembira dari hari-hari sebelumnya. Tapi aku masih boleh nampak lebam parut yang ditinggalkan Farhan pada keyakinan diri anak aku. Bila semua orang dah balik, Hana tanya kalau paklung Farhan masih nak kahwin ke tak. Aku cakap aku tak tahu. Dia tanya adakah tu salah dia kalau majlis tu tak jadi. Aku duduk sebelah dia dan cakap, bila seseorang buat pilihan yang jahat, akibatnya adalah tanggungjawab dorang sendiri. Orang lain mungkin marah atau sedih. Tapi tu bukan salah Hana dan tu bukan salah ibu. Dia fikir sekejap. Jadi, kalau orang tu jahat dan lepas tu dia sedih, kita tak payah tolong baiki keadaan dia? Aku cium dahi dia. Tepat sekali. Lewat malam tu, Izzati mesej lagi. Pihak hotel bagi Farhan masa sampai esok pagi. Mak ayah pertama tak nak bayarkan baki tu melainkan dia. Terangkan pasal borang penjamin palsu tu. Dia kata you dah janji nak sign tapi tarik diri last minute. Boleh tak you datang hotel esok dan beritahu semua orang kebenarannya depan muka dia?
Pergi ke sana rasa macam sengaja meredah ribut, tapi kalau aku duduk rumah, ia akan biarkan Farhan terus berlakon dan putar belik cerita tu. Aku taib, I akan datang, tapi I takkan selamatkan majlis tu. Izzati balas, I tak minta you berbuat begitu pun. Masa itulah aku faham kesilapan Farhan. Dia ingat bahayanya adalah aku tolak untuk tolong dia. Dia tak terfikir langsung apa akan jadi bila orang mula tanya kenapa dia perlukan pertolongan tu. Lobi hotel tu nampak berbeza bila aku melangkah masuk tanpa pegang celiboad, tak pakai earpiece. Atau bawa insting lama untuk selesaikan segala kerosakan. Aku pernah uruskan majlis kat situ sebelum ni dan kenal sangat rentak panik orang kahwin. Dendo pelamin terkejar-kejar ikut pintu tepi, pengapit lelaki yang gelisah. Mak pengantin tanya soalan tak masuk akal pasal kain alas meja. Tapi pagi tu, suasana panik tu lebih tajam. Farhan berdiri dekat meja resepsi pakai baju Melayu lengkap yang dia pakai semata-mata nak nampak bertanggungjawab. Mak aku duduk atas kerusi baldu dengan mata bengkak merah. Izzati berdiri sebelah mak ayah dia, berpeluk tubuh, pucat tapi kekal tenang. Puan Elina tunggu di belakang meja dengan fail depan dia. Profesional dan tenang macam orang yang berpegang teguh pada undang-undang. Sebaik je Farhan nampak aku, dia jalan laju. Akhirnya, dia mendesis. Beritahu dorang ni cuma salah faham. Aku berhenti sebelum dia sempat rapat. Bukan salah faham. Matanya menjeling pantas ke arah Izzati. Farah. Aku sumpah kalau kau malukan aku kat sini, kau malukan diri kau sendiri bila kau palsukan penglibatan aku. Ayah Izzati melangkah ke depan. Palsukan? Farhan berpusing laju. Dia melebih-lebih jetu pakcik. Dia setuju nak tolong. Lepas tu dia merajuk pasal kek. Dan sekarang dia guna urusan dewan untuk balas dendam. Aku buka beg, keluarkan fail dan serahkan salinan kepada Puan Elina dan Izzati. Ini email di mana saya perkenalkan Farhan kat Dewan. Saya tak pernah setuju nak jadi penyelaras, penjamin, pembiaya atau sign apa-apa. Ini sampil tanda tangan sebenar saya. Dan ini borang yang hotel terima. Puan Elina mengangguk. Untuk rekod rasmi. Puan Farah Azman telah menafikan kebenaran ini. Syarikatnya telah digugurkan daripada tanggungan kewangan. Baki tertunggak perlu dilunaskan oleh pasangan pengantin secara terus. Farhan tergelak, tapi kedengaran rapuh. Ini kerja gila. Kitorang boleh bayar lepas kenduri nanti. Duit salam keruk tetamu tuje dah cukup kadir. Izzati pusing pandang dia. Awak rancang nak bayar sewa ballroom mewah ni dengan duit hadiah tetamu? Dia kaku. Mak Izzati terkejut besar. Bukan semua, katanya gelabah. Sikit je. Ramai je orang buat macam tu. Air muka Izzati berubah. Bukan marah lagi. Tapi mula sedar. Yang mana hakikat tu jauh lebih teruk. Awak beritahu saya bayaran hotel dah settle. Awak kata Farah yang uruskan. Farhan renung aku dengan benci. Dia yang tawarkan diri. Tak, aku potong. Aku tolong kau baca kontrak. Kau tukar bantuan tu jadi jalan belakang. Ayah Izzati tanya Puan Elina, berapa baki yang belum bayar? Puan Elina sebutkan jumlahnya. Lobi tu terus sepi. Farhan bukan tak cukup sikit. Dia dah bina majlis kahwin gilang gemilang guna duit yang dia tak ada, kepercayaan yang dia tak layak dapat. Dan adik kandung yang dia anggap akan rasa terlalu bersalah untuk tolak. Mak aku bangun. Farah, tolonglah.
Kalau kau letak je balik nama kau buat sementara waktu, nanti kitorang fikir macam mana nak bayar lepas ni. Aku pandang Mak dan nampak betapa penatnya dia. Tapi aku juga nampak corak sikap berat sebelah tu masih hidup dalam mata dia. Dia tak suruh anak lelaki dia berlaku jujur. Dia suruh aku yang serap segala kerosakan. Mak, kalau Farah sign, Farah akan kena bayar. Tapi keluarga kena tolong keluarga. Kalau macam tu, tanya Farhan kenapa dia tak tolong Hana bila dia hancurkan hati cucu Mak tu? Mulut Mak terketar-ketar. Ni hal lebih besar dari sebiji kek, Farah. Farah tahu kata aku. Sebab tulah Farah ada kat sini. Izzati pandang Farhan. Awak buang kek Hana sebab awak marah majlis dia dapat perhatian yang awak nak? Muka Farhan merah padam. Ya Allah. Tak habis-habis cerita ni. Jawab soalan saya. Benda tu kek bodoh je pun. Izzati tersentak. Dia terus bercakap sebab lelaki macam Farhan selalu salah anggap diam tu sebagai tanda setuju. Semua orang berlakon macam aku ada bunuh orang. Dia budak lagi. Nanti-nanti dia lupalah tu. Farah je yang sengaja perbesarkan hal ni. Kakak Izzati bersuara perlahan. Itu dah cukup menjelaskan semuanya. Farhan tunjuk jari kat kakak Izzati. Kau jangan masuk campur. Izzati perlahan-lahan tanggalkan cincin tunang di jarinya. Dia tak menjerit. Dia cuma pegang cincin tu atas tapak tangannya dan renung ia macam benda tu dah jadi terlalu asing. Farhan, berbulan-bulan saya minta awak jujur pasal kewangan, pasal dewan ni. Pasal kenapa awak marah sangat kat Farah? Awak tipu setiap kali. Izzati, jangan buat hal kat sini. Habis tu kat mana saya nak buat? Atas pelamin? Mak aku mula menangis. Sifat berani tak bertempat Farhan hancur berderai. Sayang, tolonglah. Kita boleh betulkan benda ni. Farah cuma perlu buat satu panggilan. Semua mata beralih ke arah aku. Skrip lama sedang menunggu lembutkan hati, selamatkan keadaan, bayar. Minta maaf sebab buat orang sekeliling tak selesa. Aku tarik nafas. Tak. Farhan terbeliak. Farah, tolonglah jangan. Aku ulang balik. Aku takkan call Elina sebagai perancang majlis kau. Aku takkan jamin baki bayaran kau. Aku takkan tipu Izzati. Dan aku takkan ajar anak aku yang kekejaman tu patut dibalas dengan ganjaran asalkan orang yang kejam tu menangis dengan cukup kuat. Suara aku bergetar, tapi perkataan tu dah pun dilepaskan. Puan Elina tutup fail dia. Tanpa bayaran penuh. Kami tak boleh teruskan majlis seperti yang dipersetujui. Ballroom ini akan dilepaskan pada pukul 5 petang. Farhan pandang sekeliling macam orang hilang akal. Jadi macam ni je lah. Korang semua nak biar je dia hancurkan majlis kahwin aku? Ayah Izzati jawab dengan tenang. Tak, Farhan. Kamu yang hancurkan majlis kamu sendiri. Farhan toleh ke arah Mak mengharapkan Mak tolong selamatkan dia. Mak buka mulut, tapi tutup balik. Untuk pertama kalinya. Mak tak ada ayat magik nak jaga air muka yang boleh tukarkan akibat perbuatan anak lelakinya menjadi kewajipan aku. Izzati berjalan ke arah aku sebelum keluar. I minta maaf pasal Hana, katanya. Suara dia serak bila sebut nama anak aku. I patutnya banyak tanya benda ni awal-awal lagi. Aku mengangguk. I harap you tanya dorang sekarang. Dia pandang cincin kat tangan dia. I tengah buatlah ni.
Lepas tu dia berjalan keluar dengan mak ayah dia. Farhan ikut dorang separuh jalan, merayu-rayu, tapi Izzati tak berhenti langsung. Aku berdiri kat lobi yang cantik tu. Dikelilingi lantai marmar dan rancangan majlis yang dah berkecai, rasakan sesuatu yang aku sendiri tak sangka. Bukan rasa seronok, bukan kepuasan, tapi kelegaan. Ketenangan yang muncul bila pintu yang berat akhirnya tertutup. Dan kau sedar kau sebenarnya tak pernah pun diwajibkan untuk tolong tahankan pintu tu supaya sentiasa terbuka. Menjelang malam, majlis tu secara rasminya ditangguhkan. Walaupun semua orang tahu perkataan tu cuma nak sedapkan hati. Catering batal. Kumpulan kompang simpan duit deposit. Keluarga Izzati minta nak bincang hal ni secara tertutup dengan keluarga aku. Yang mana itu adalah bahasa sopan untuk, kami nak bawa anak perempuan kami balik. Farhan hantar satu mesej terakhir dari nombor baru sebab aku dah block nombor lama dia. Dia tulis, puas hati kau sekarang. Kau buat aku hilang semuanya. Aku baca sekali dan terus delete. Bukan sebab ia tak sakit. Tapi sebab aku akhirnya faham yang Farhan rela hilang segalanya daripada mengaku salah. Dia hilang dewan sebab dia tak bayar. Dia hilang kepercayaan Izzati sebab dia menipu. Dia hilang perlindungan aku sebab dia silap anggap yang kasih sayang tu kelemahan diri aku. Aku tak buat dia hilang semuanya. Aku cuma berhenti tolong bayarkan bil emosi dia. Mak datang rumah 2 hari lepas tu. Aku hampir-hampir tak nak bagi masuk. Tapi Hana ada kat sekolah dan sebahagian dari hati aku nak tahu sama, ada mak datang nak bela anak emas dia atau akhirnya nak nampak aku. Mak berdiri depan pintu sambil pegang mahkota kertas Hana. Ada pelayan kat restoran tu yang jumpa benda tu dan bagi kad mak. Mahkota tu dah kemik, tapi warnanya masih biru. Mak pegang benda tu macam pegang bukti jenayah. Mak patutnya dukung cucu mak hari tu, kata mak perlahan. Aku tak cakap apa-apa. Mak mula menangis, tapi kali ni air mata dia bukan sebagai senjata emosi. Ia terasa macam pengakuan sedar diri yang datang terlambat. Bila dia cakap macam tu pasal Hana. Mak patutnya halang dia. Mak terlalu takut majlis dia batal sampai mak lupa siapa yang sebenarnya tengah dihancurkan. Aku rasa nak terus maafkan dia. Itu satu lagi insting lama. Jernihkan keadaan. Buatkan tangisan tu berhenti. Tapi kemaafan tanpa perubahan hanyalah satu lagi tugasan memenatkan yang diserahkan kepada mangsa keadaan. Jadi aku cakap, Hana perlukan seorang nenek hari tu. Dan Farah perlukan sokongan seorang ibu. Tapi kitorang berdua cuma dapat seorang pengadil. Mak tekuk mulut dan mengangguk. Mak tahu. Kitorang bersembang hampir sejam. Mak mengaku Farhan dah pinjam duit mak 2 kali untuk belanja kenduri dan suruh mak jangan beritahu Izzati. Mak mengaku dia dah agak Farhan guna nama perniagaan aku. Tapi dia yakinkan diri sendiri yang aku pasti dah bagi kebenaran. Sebab kalau tak, bermakna mak kena terima hakikat perangai sebenar anak lelaki yang mak selalu sanjung tu. Mak lindungi Zesi Farhan yang mak nak tengok je, aku beritahu mak. Dan mak tinggalkan kerosakan yang sebenar tu untuk Farah dan Hana tanggung. Mak tak membantah. Sebelum balik, mak tanya kalau dia boleh minta maaf secara peribadi kat Hana. Aku suruh mak tunggu dulu, bukan sebab aku nak hukum mak. Tapi sebab budak kecil bukan tempat untuk orang dewasa cari kelegaan dari rasa bersalah. Mak terima keputusan tu, dan buat pertama kalinya, mak tak panggil aku anak yang menyusahkan. Farhan tak pernah betul-betul minta maaf. Seminggu kemudian, dia tinggalkan das note cakap, aku minta maaf hal ni jadi luar kawalan.
Tapi kau pun kena mengaku yang kau dah melampau batas. Aku simpan das notu, bukan sebab aku rancang nak jadikan bukti. Tapi sebab kadang-kadang kau perlukan peringatan bila rasa bersalah mula cuba putar belik cerita masa lalu. Izati kemudian mesej aku beritahu yang dia dah putuskan pertunangan secara rasmi. Dia berterima kasih sebab aku beritahu perkara sebenar dan cakap dia menyesal tak perhatikan red flags sebelum ni, bil yang asyik tak bayar, gurauan kasar yang dia panggil kejujuran. Macam mana dia layan kebaikan terhadap budak kecil sebagai sesuatu yang menyemak. Aku doakan dia jumpa ketenangan dan aku memang ikhlas. Tak ada siapa dari kami yang keluar dari hal ni tanpa parut. Tapi sekurang-kurangnya seorang lagi wanita berjaya selamatkan diri sebelum pintu tu dikunci rapat. Bagi Hana pula, proses penyembuhan datang dalam detik-detik kecil. Dia berhenti tanya kalau dia ada buat benda yang salah. Dia lekatkan gambar kek ganti tukar dinding atas meja belajarnya. Satu malam, masa tengah berus gigi, dia cakap, "Ibu, tahun depan, boleh tak kita tempacup cakis je, supaya semua orang dapat kek dorang sendiri?" Aku tergelak sungguh-sungguh buat pertama kalinya. Boleh sangat. Lepas tu dia tambah, dan cuma orang yang baik-baik je boleh datang. Ayat tu melekat dalam kepala aku. Bunyinya macam lurus bendul budak-budak. Tapi mungkin itu sempadan paling jelas yang sesiapa pun dalam keluarga aku pernah suarakan. Orang tanya aku lepas tu, tak rasa bersalah ke tak tolong selamatkan majlis kahwin Farhan? Jawapan jujurnya, agak rumit. Aku rasa sedih keluarga kitorang sampai ke tahap ni. Aku ratapi abang yang selalu aku bela dulu, ibu yang sentiasa aku cari alasan untuk pertahankan. Dan desi diri aku yang percaya kasih sayang bermaksud jadi penyelamat tanpa henti. Tapi rasa bersalah? Tak. Rasa bersalah tu milik orang yang hianati prinsip dorang sendiri. Hari tukar hotel, aku pertahankan prinsip aku. Aku tak sabotaj majlis kahwin dia. Aku tak reka cerita burukan dia. Aku cuma buang nama aku dari penipuan dia, bercakap benar bila disoal. Dan menolak untuk hadiahkan kekejamannya dengan perlindungan keluarga. Kesilapan paling besar Farhan bukan setakat buang kek tu, walaupun perbuatan tu dah cukup kejam. Kesilapan terbesarnya adalah menganggap wanita yang dah bertahun-tahun berkorban cuba satukan balik. Keluarga ni akan terus buat benda yang sama lepas dia sakiti anaknya. Dia fikir aku akan terlalu takut disalahkan, terlalu diprogram dengan ketaatan keluarga. Terlalu malu dengan status janda aku, dan terlalu dahagakan pujian orang. Dia lupa, gelaran ibu boleh mengubah bentuk keberanian seseorang. Aku mungkin boleh tahan kalau aku yang tak dihormati, tapi bila dia halalkan benda tu kat Hana, dia dah paksa aku perkenalkan desi diri aku yang dia tak pernah kenal sebelum ni. Sekarang, bila aku teringat balik kek dalam tong sampah tu, aku masih rasa marah. Tapi aku juga rasa bersyukur untuk detik tu sebab ia membongkarkan semuanya. Ia tunjukkan aku siapa yang ketawa sinis, siapa yang berdiam diri menjaga air muka, siapa yang menipu, siapa yang mula bertanya, dan siapa yang akhirnya melangkah pergi. Ia mengajar aku yang ada ikatan keluarga tak akan terputus hanya dengan wujudnya sempadan. Sebaliknya, perangai sebenar mereka akan terbongkar kerananya. Dan ia mengajar anak perempuan aku sesuatu yang aku harap dia bawa sampai bila-bila. Bila ada orang buang kegembiraan kau dalam tong sampah, kau tak payah seluk tong sampah tu semata-mata nak buktikan ia berharga. Kau terus melangkah pergi, lindungi ketenangan kau. Dan biar dorang sendiri yang terangkan kenapa dorang rasa dorang ada hak nak buat macam tu. Jadi, kalau korang berada kat tempat aku, apa yang korang akan buat? Adakah korang akan selamatkan juga majlis kahwin tu atas alasan air muka keluarga?
Atau korang akan biar je kebenaran hancurkan apa yang dah dibina atas penipuan?